Apa yang pahit sangat hidup ni, muka tu kenapa? Tak, semalam aku pergi jalan-jalan dengan awek aku. Apa? Habis lipas berjalan atas dashboard ni. Hei, Dah merajuk. Itu merajuk. okey lagi. Lepas tu? Kalau aku ada makanan, masuk dalam makanan macam mana? Aduh, apa yang kau nak risau sangat, Ki? Betul. Ni kan ada easy pembasu lipas dalam kereta ni. Cara Kau guna dia pula je. macam mana pula? Kau start enjin kereta. Okey, start enjin kereta. Kau hidupkan aircon. Aircon dah full volume. Kau buka full volume blower. Okey. Kau buka Tinizi ni. Buka dulu tutup dia. Buka. Kau goncang. Goncang. Kau tekan button tu. Lepas tu kau biar kat dalam armrest. Aku keluar dulu lah. Kena keluar Kau dulu. keluar lah. Okey. Okay, kau keluar. Tak? Okay, tekan. Lepas tu kau biar kat dalam kereta selama 15 minit. Selama 15 minit. Lepas tu kita tengok hasil dia macam mana. Dalam 15 minit kita dah guna easy pembasu lipas Kita nak dalam tengok kereta. hasil dia macam Sekarang mana. tengok. Okay, aku buka kau untuk kau keep. Okey, buka. Oi, inilah Adi. dia. Lipas yang malam tadi ni. Ni aku geram ni. Ni lah punca. 1 2. Okey, kita tengok belakang pula. Inilah lipas yang ada atas dashboard tu. Ini ke punca awak yang kau merajuk, Kif? Ya, ini kalau masuk dalam makanan macam mana? Aduh. Aku geram betul lah. Ada tak? Ada. Mana tengok? Ha. Ma, Ada. Wah. Belah sana pula. Okey. Mana Kip? Ada tak ada Kip? Geram betul aku malam-malam. Oh, ada segitu je. Belah sini pula, depan. Cepat Kip, nak tengok Kip hasil dia Kip. Wah. 1 2. Woi. Wah. Dekat 10 ekor ada dalam ni. Kulah. Kip, macam mana Kip? Puas hati tak puas hati? Puas hati. Kau dah belanja aku Kip, tadi. Tapi ni Kip, aku belanja satu je. Belanja satu? Aku belanja satu je. Okey. Kalau kau dah dapatkan lagi, kau tengok dekat beg kuning. Jangan kat beg kuning. Mesa dah letak dekat beg kuning. Satu macam 60. 60? Dua, tiga. Oh macam 60 juga. Pergi tengok dekat beg kuning. Tekan beg kuning Pergi tekan dekat beg kuning sebelum sold out. Sebelum Order sold- 2026 memang padat pack gila-gila. Dekat beg kuning. Tekan dekat beg kuning.